Pegang IC Malaysia, guna sebaik mungkin lah. Jangan dia pergi resell pula ke, dia ada jual backland ke. Sedia maklum, bermula 1 hari bulan 3 2026, kerajaan melalui KPDN akan melaksanakan larangan pembelian minyak masak paket kepada warga asing. Jom kita tanya pendapat rakyat Malaysia. Saya nak minta pendapat abang. 1 hari bulan 3 2026 akan datang ni, kerajaan nak melaksanakan larangan pembelian minyak masak paket kepada warga asing. Betul. Apa pendapat abang? Setuju. Sepatutnya dia untuk kita lah. Dan tak hanya nak tahu macam mana kita nak perketatkan untuk penggunaan rumah saja. Betul. Apa pendapat makcik? Patut pun dilarang. Dia orang ni berleluasa kan. Apa pendapat tuan? Bagus. Sebab itu adalah untuk subsidi untuk rakyat Malaysia. Okey. Jadi ianya bagus untuk difokuskan kepada rakyat Malaysia dan bukan untuk warga asing. Ya. Permulaan ini saya rasa memang inisiatif yang baik bagi memastikan rakyat kita dapat tu inisiatif tu terlebih dahulu berbanding kita sama ratakan hak itu. Begitu. Bagus juga sebab sekarang ada sistem kan, bila kita nak beli tu kita kena scan. Ya, sistem apa sih? Dia ada scan. Kita pergi kedai runcit, dia ada satu scan untuk kita beli minyak aje. Minyak paket. E-cost. Yes. Alright. So kita scan, kita daftar. So kalau kita warga asing, memang takkan boleh dapat belilah. Ya. So itu bijak lah. Nak beli kadang susah nak dapat. Ya, betul. Kadang itulah saya kadang kecewa juga kan. Kadang minta KPDK buat selalu buat apa kata orang buat kuasaan. Tapi kalau diperketatkan, baguslah. Baik. Amat disetujui, sokong. Okey, last bang. Harapan abang kalau kata benda ni dah laksana, harapan abang. Harapan orang kita pegang IC Malaysia, guna sebaik mungkin lah. Jangan dia pergi resell pula ke, dia ada jual backland ke. So baru kita, ekonomi tu pusing kat kita lah. Saya rasa gembiralah kalau warga asing tak dapat beli minyak tu kan. Bagilah orang Malaysia, orang warga Malaysia ni kan macam orang yang tak buat macam B40 kan, dapat membelinya. Harapan maknanya tiada lagi subsidi itu diberikan kepada warga asing. Itu saja. Ya. Dan bagi kepada rakyat Malaysia sahaja. Baik. Bagus. Maknanya tak adalah orang kata benda tu tak ada selalu kan. Benda tu memang ada. Jadi bila ada sistem tu membantulah. Tidak ada orang kata nak benda nak tersembunyi, jadi kita nampak secara nyata. Sistem tu sangat membantu. Saya tengok dari perspektif yang bukan rakyat Malaysia ya. Okey, so sekarang ni kita benarkan dia orang dah masuk kat Malaysia ni. So at the same time kerajaan Malaysia mesti menitik beratkan dia punya kebajikan juga. Okay. So kita understand lah kata untuk rakyat kita, this is what we have to do untuk rakyat kita kan. Tapi macam mana you nak pastikan orang yang kita benarkan masuk ni, yang actually menjana juga ekonomi kita ni, macam mana kita nak cater dia needs juga. Dia pun ada tergorangan orang-orang yang susah juga. Sebab bila kita pergi kedai runcit selalu tak ada. Okey. Selalu tak ada. Benda tu ada tapi mungkin dah cepat habis. Jadi pun pelik juga kan sebab sedangkan benda tu adalah mencukupi. Bila kita dengar berita memang mencukupi. So tapi kenapa selalu tak ada? Jadi sebagai pengguna yang kami ni, yang saya rasa guna benda tu hari-hari. So sangat membantu. Sangat bagus. Puan